Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan ikatan buku sila. Jadi untuk pertama sekali adalah kita ambil hujung kanan dan hujung kiri. Kanan di atas kiri. Lepas tu kita masukkan sebegini. Selanjutnya kiri di atas kanan. Okey, baik. Bila kiri dah di atas kanan, kita tarik kedua-dua hujung tersebut. Baiklah. Ini adalah ikatan buku sila. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan ikatan bunga geti. Jadi untuk langkah pertama, kita buat dulu gegelung untuk satu hujung tali sebelah kiri. Kemudian kita masukkan hujung tali kanan ke dalam lubang. Kita ke dalam gegelung tersebut. Selanjutnya kita lilitkan hujung tali kanan ke bawah gegelung. Kemudian kita masukkan sebegini hujung kanan tersebut di dalam gegelung tersebut. Selanjutnya kita tarik kedua-dua hujung tersebut. Jadi beginilah ikatan bunga geti. Selanjutnya saya akan tunjukkan ikatan tindih kasih. Jadi untuk ikatan tindih kasih, kita pada mula-mulanya kita perlulah buat gegelung dulu yang membentuk angka 6 di sebelah kiri. Selanjutnya hujung kanan akan masuk ke dalam gegelung yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan pusing tali yang panjang di sebelah kiri. Seterusnya kita akan masukkan balik ke dalam gegelung. Baiklah. Selanjutnya baru kita tarik semula. Baik, dia akan membentuk gegelung yang besar. Baiklah, selanjutnya adalah untuk ikatan manuk. Jadi untuk ikatan manuk kita perlukan dua gegelung. Pertama sekali gegelung bahagian kanan, tali berada di bahagian bawah. Selanjutnya gegelung di bahagian kiri, tali berada di bahagian atas. Selepas itu kita letakkan bahagian kanan di atas bahagian kiri. Baiklah, lepas tu kita masukkan jari kita ke dalam lubang dan selanjutnya kita tarik kedua-dua belah tali. Dan berikut merupakan ikatan manuk. Baiklah, selanjutnya kita pergi kepada ikatan manuk. Jadi untuk pertama sekali ikatan manuk, kita perlulah membentuk simpulan X di tengah dia. Apabila dah bentuk simpulan X di tengah dia, bahagian bawah dia, ikatan bawah dia iaitu yang bahagian kanan, hujung kanan masuk di dalam lubang di tali ini. Kemudian kita akan tarik dia. Baiklah, apabila dah tarik, kita just cuma ketatkan saja. Baik, ini adalah ikatan manuk menggunakan kayu. Baiklah, selanjutnya kita pergi pada ikatan balak pula. Jadi untuk ikatan balak, masukkan tali di bahagian bentukkan gegelung di bahagian batang. Kemudian kita cuma lilitkan saja tali tersebut sebegini. Lilit. Kemudian lepas kita dah dapat lilitkan semua tu, kita cuma ketatkan saja tali tersebut. Ketatkan saja. Ya. Ketatkan saja. Okey, baik. Jadi ini merupakan ikatan balak.